Pulau Kapung Sungai Ular. Namanya sudah cukup menggambarkan pulau ini masih belum berpenghuni dan bebas daripada sebarang pembangunan. Namun trip ke pulau kecil ini merupakan trip paling epik yang aku buat semasa family day Yusof and Lijah di Cerating. Sungai Ular. Pulau Kampung Sungai Ular atau hanya dipanggil Pulau Sungai Ular menawarkan pemandangan yang sangat breathtaking dan memukau dari semua inci tandahnya. Rugilah kalau berada di Cerating tapi tidak mahu menjejak kaki di sini kerana bunyi ombak memukul ke batu, deruan bayu menyegarkan dan kehijauan pokok-pokok menjadi satu terapi yang sangat perfect untuk korang relax dan bebas tekanan. Tanpa membuang masa, marilah ikut aku untuk melihat keindahan pulau ini dengan terus menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe channel Duan Biz TV dan share video ini jika korang suka ya. Okey, trip ke Pulau Sungai Ular. Kita sekarang dekat jeti Sungai Ular. So kita orang nak ke Pulau Sungai Ular. Hai sahabat-sahabat semua, selamat kembali ke channel Duan Biz TV. Aku Ridwan and dalam video ini aku nak bawa korang ke Pulau Sungai Ular yang aku rasa pulau ini jarang orang tempatan datang ke sini. Pernah aku terbaca satu komen dalam satu video di TikTok yang penduduk tempatan sendiri pun tak pernah datang ke Pulau Sungai Ular ini. Tapi sebelum itu, aku nak infokan untuk pergi ke pulau ini perlu melalui jeti kampung Sungai Ular yang berada lebih kurang 15 km atau lebih kurang 15 ke 20 minit perjalanan daripada Payo Campsite. Habis. Tempat parking kereta yang disediakan oleh jeti ini adalah di hadapan hotel lama dengan harga cas RM3 untuk satu kereta. Nama hotel lama itu aku lupa pula namanya. Tapi kalau korang berada di jeti yang betul, sure lah korang jumpa hotel ini.
nanti kita buat lompat getah. Macam ni, macam ni. Sahaja. Nama pulau ini sebenarnya diambil daripada nama kampung yang berdekatan dengan tanah besar, iaitu Kampung Sungai Ular. Dan aku tak pasti sama ada tanah pulau ini sebenarnya di dalam tanah rizak kerajaan atau tanah persendirian, kerana orang awam bebas untuk datang ke sini untuk beriadah, memancing dan juga berkemping di pulau ini. Apa yang tak cakap orang lain dah tu. Bye-bye. Aku mendapati keistimewaan Pulau Sungai Ular melalui TikTok dan meletakkan dalam checklist tempat wajib untuk dilewati jika kita orang bersepakat untuk memilih Cerating sebagai lokasi Family Day 2026. Are duduk tengah re. Kenapa sengit kau tu? Pandai sini. Bye-bye. Jangan habiskan makin dia tau. Siapa budak kecil dalam ni? Polong Pulau orang sahaja. Cukup tak? Ni pakai jaket ni. Boleh tak? Aku tu. Jap. Bintang tak payah tiga lah. 1, 2, 3, 4. Kata nak lutut sakit. Aduh ni, cakap nak super bikin lah. Siapa ni, Wina tu tak payahlah pakai jaket. Trip ke Sungai Ular ini aku jadualkan kita orang pergi pada waktu pagi hari ketiga dan ia sangat tepat dengan rangka masa yang ditetapkan iaitu selama 4 jam sahaja. Ini kerana menurut pemandu bot kita orang hari berkenaan, Encik Ijan memberitahu yang bot hanya dapat menghantar dan mengambil penumpang di belah waktu pagi sahaja disebabkan keadaan laut bergelora dan berbahaya pada bot kecil di waktu petang. Jadi, jika korang mahu berada di sini seharian, adalah digalakkan untuk bermalam secara berkemping dengan membawa peralatan kemping yang lengkap dan bekalan makanan yang mencukupi.
Okay, bye-bye kat sini. Bye. Bye. Orang sakit semua lepas dah nak sakit. Macam. Teruskan menonton video ini kerana korang pasti akan mendapat sesuatu info daripada episod ini dan jangan lupa untuk menekan butang subscribe channel Duan Bis TV dan share video ini ya. Selamat menonton. Kena langgar ke? Boy. Tu, dah sampai tu nak sabar. Saya kira lagi. Anak Messi. Okey. Pergi budak Ambil spray. Ambil spray ya, betul. Ambil spray. patutlah muka you familiar. Ambil spray tak boleh macam. Okey, jom. Pergilah. Kita buat bahagian. Kosong. Aku buat bahagian. Ada di sana. Daging kita buat tu ya. Ya, hidup makan. Belakang boleh ke? Tak laki apa tak ni? Itu ni dia buat ai. Ayo buat anda. Telefon mana? Apa? Dik, cik, Nisha ada tak ada lah gambar Kak Syah. Asyik jadi fotografer je. Hai. Telefon mana? Betul aku nak sebut perlahan. Nak sebut lama. Orang lama. Betul nampak sangat. Jangan. Dia gerak. Hei, ngap. Ngah jakat yang ngah. Tak sabar. Dah. Anak buah mu nak geling tadi. Ada yang
ni. Awak buah beza. Apa dah dia? Besar jomok tu. Bincang dia. Bincang dia. Main gampang eh. Oh. Ya, entah ah. Memang kena air tak? Lagi tak sikit. Wow. Ipa takut tak? Kuat ni ya. Takut. Takut. Besar. Kuat ni. Wah. Ah. Satu lagi, satu ni last. Ni besar ni. Wah. Asal besar sangat kita lagi tu ni. Tanya dah.
Ha? Ramai tu bagi tahu kan. Ada naik nak balik tu kan. Ha. Call Main call tu, lepas tu kau boleh sebelum 12.30 ke nak kena dekat kita orang memang plan balik pukul 12. Oh, okey. Macam Call abang ke macam mana? Kau kita. Okey. Kita nak keluar kita tak takut. Kita nak balik kita takut. Sebab kalau ramai kan kita jadi sebab bateri lah. Oh, tapi kita orang plan pukul 12 memang kita orang balik lah. Sebab kita orang ada program lain pula petang ni. Ha. Hari sekali ke mana? Ha? Sekali ke ada kena mana? Tak ada dah. Ha? Oh, cerita kita orang 4 hari dah kat sini. Oh, cantik. Ha. Malah dekat Senari ada pula konten yang ada ni. Oh. Pergi mana? Tak ada dah. Ha? Oh, cerita kita orang 4 hari dah kat sini. Oh, cantik. Malang dekat Senari ada juga konten family ni. Oh, dia bagi ikan. Ada ikan ke? Roti tak bawa ni. Ya. Ikan banyak. Hantar dia dekat atas kali. Ya. Ya. Adik. Hi guys. Malamnya umpan. Bawa umpan. Ni yang patik. Ikut dah. Sotek dengan sotek ada. Tak ada sudu lah. Tak banyak kan. Makin tanya. Ha tu. Ada tu. Itu saya punya. Weh, ini kamar tu. Ayo nak sabar. Siapa Cina ni? Ada dah? Belum. Ini dulu. Tak ada pinggir ni. Pinggir dulu. Jangan buat tinggal. Thank you ya. Sudah game mari. Tak tahu dulu ni. Keo lain lah. Lain. Gigi Ikut dah. Makan tu ikan tak makan. Tu kan jangan. Dedi lah. Jangan tak apa ikan main-main je. Tak ada belum. Kami dengan ni ya. Kosi-kosi dah Mel ikan. bubu. Tak ada. Makan dah. Kalau Allah. Bentar tu kalau tarik pangkut tu dah nak apa? Tak apa nak naik pangkut. Nombor guna nombor telefon tu. Ngor apa Allah. Santai.
Awak ni daripada tadi duduk sini je. Tak Ya. bergerak dah. Kenapa ya? Dia ada banyak puncanya. Salah satu puncanya adalah sukan neka. Terlalu aktif dalam sukan tradisional semalam. Terlampau perform sangat. Nak macam ni kan? Okey. Okay, bye. Bye-bye. So inilah persekitaran Pulau Sungai Ular Cerating ya. Berbaloi untuk korang datang sini dan tengok keindahan di sini. Cantik sangat woi. Okey, aku nak naik ni. Aku nak naik batu ni. Aduh. Batu ni agak landai untuk orang ambil gambar semua. Cantik guys. Tengok sini sana pulau besar. Sana dah pulau besar. Pulau besar. Masa aku kat sana dah tanah besar. Dan Pulau Ular dia ada kat tepi ni je. Memang agak dekat dengan daratan. Mengambil masa dalam 5 ke 7 minit sahaja naik bot untuk sampai ke sini. Kalau korang rasa nak datang sini, korang boleh tengok nombor telefon yang aku letak dalam di ruang description, okey? Terus ke menonton kawan-kawan. Terima kasih. Bye-bye. Okay, kita nak pergi seberang sana pulau pula. Kita nak jaga trekking sikit. Sebab pulau ni pulau yang kosong pulau yang tak ada pembangunan. Kat sini memang tak ada toilet lah. Tapi korang boleh explore untuk lihat apa ada keindahan dalam pulau ni. Hari ni hari Ahad. So ini sajalah. Nasib baik tak ramai sangat orang. Kecuali yang ping-ping ni memang kita orang je lah. Aku rasa dalam 4 ke 5 family sahaja yang ada kat sini. Pecah lepa lah. Ni kat ni berapa? Kak Wei naik kat tu. Oh ya ke ada tangga ke? Tangga tu. Fini nak kita tu ni? Okey, kita ikut Fini untuk seberang pulau. Ada sakitnya. Macam-macam ragam family Yusof dan Lijah. Ni tak ada duduk siling ke? Okey, kita jaga trekking. Ada apa? Oh. Ni tapak perkemahan. Sana dah ada orang camping. Ni yang jalan ya? Tengok jalan. Kena jaga trekking. Bawah sana tengok.
Ni confirm tak sesat lah. Kalau nak jungle trekking, nak hiking kat sini memang confirm tak sesat lah. Sebab pulau dia kecil and ada laluan dia. Ada track dia sendiri untuk sampai ke seberang sana pulau ya. Okey, kita dah sampai di seberang pulau Ular, Pulau Sungai Ular. Ada pok memancing. Sini ada pok orang memancing. So depan sana ada lautan lah, lautan Cina Selatan. Sebab ni dah tanah besar. Ini dia tanah besar. Ha? So itu saja aku nak kembali kepada family. Kita tengok apa aktiviti family aku dekat sini. Okey, teruskan menontonnya kawan-kawan. And aku nak komplain satu benda, kat sini pulau dia memang tak ada orang jaga. Pulau ni memang tak ada orang jaga dan harap sampah-sampah ni semua korang ambil cakna lah benda ni, sebab benda ni akan merosakkan alam sekitar. So korang jenis yang suka hiking ke apa ke, trip ke, minta tolong sangat-sangat jaga kebersihan macam ni, sebab ia betul-betul merosakkan pemandangan, juga merosakkan alam sekitar. Banyak sampah area sini. Aku tak tahu siapa yang bertanggungjawab, tapi harap korang dapat balasan lah apa aku harap siapa yang buat perkara-perkara yang merosakkan harta alam sekitar ni kan. Aku harap korang dapat balasan yang setimpal lah.
Kalau tak hari ni, esok-esok. Kalau tak esok pun akan datang, kita tak tahu. Okay, itu saja, teruskan menonton. Oh, lagi punya bergambar pun. Keadaan sapasarat yang ditinggalkan itu sedikit sebanyak menjentik kerisauan aku dan berlega-lega soalan bermain di fikiran. Adakah pihak bertanggungjawab yang datang menguruskan sampah-sampah ini atau dibiarkan begitu sahaja? Jadi, aku haraplah video ini dapat menyedarkan kita semua untuk bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Kerana jika dibiarkan, tabiat buruk ini pasti merugikan semua pihak. Sayanglah keindahan pemandangan sebuah pulau dirosakkan dengan sampah-sampah yang merosakkan pemandangan. Bang nama apa bang? Nama apa? Ijang. Ijang YouTube bang, YouTube. Oh, YouTube. Jika korang ingin datang ke pulau ini, aku sediakan link WhatsApp di ruangan description di bawah. Harga tambah bot untuk ke Pulau Sungai Ular mungkin berbeza-beza bergantung kepada keadaan harga semasa petrol. Korang boleh WhatsApp saja dulu harga tambah ini untuk kepastian. Setakat tarikh yang kita orang pergi Julai lepas adalah RM25 untuk dewasa dan RM15 untuk kanak-kanak di bawah 15 tahun. Tak kumpau ke? Itu sajalah pengalaman kita orang berada di Pulau Sungai Ular. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia menonton sampai habis. Kita jumpa di next video di mana kita orang mengadakan parti kemuncak Hari Keluarga Yusof and Lijah pada tahun 2026, itu parti Latera Memori. Mohon sahabat-sahabat semua untuk menekan butang subscribe dan share video ini ya. Macet. Bye-bye.